Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ta'alina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'alina akmal al-futuh wa ashrah sudurana bil syuruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna dha'if faqaghfir ridaka du'afa'ana wa khudh al-khabi bi nawasina bi barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna bima nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabb Jibril Mika'il Israfil fatir as-samawati wal ard 'alim ghaibi asy-syahadah anta tahkuma baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada muka surat yang ke-25, pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Kita dah kuliah kitab ni adalah kuliah yang ke-1, 2, 3, 4. Tak silap ni kuliah ni adalah kuliah yang ke-4 ataupun kuliah yang ke-5 kitab ni. Jadi sahabat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, anda ulang balik kenapa kita buka kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ni cerita tentang dosa zahir dan dosa batin. Kenapa kita buka bulan puasa ni dan pilih kitab ni? Kita buka kitab ni kerana kita nak kita cuba, kita orang awam yang sangat lemah dalam ibadah, tapi kita nak cuba untuk menyempurnakan puasa. Puasa pada tahap orang awam, puasa yang hanya menjaga mulut daripada makan dan minum, menjaga daripada jima. Itu sahaja perbuatan mereka. Dan kita perhatikan kemungkinan selama ni kita berada dalam kategori ini. Sekarang ni kita cuba belajar untuk meningkatkan kualiti puasa tu pada tahap yang lebih tinggi, yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala puasa hawas dipanggil, ataupun puasa khusus. Puasa khusus ni kaedah yang diperlukan adalah selain daripada menjaga makan, minum dan jima, menjaga daripada melakukan 3 perkara tersebut, kita juga mesti menjaga anggota yang zahir daripada melakukan dosa. Jadi dia membincangkan tentang anggota zahir ni. Anggota zahir mula kita sebut bab mata, bab telinga. Hari ni kita masuk pada lidah. Baik, oleh kerana cara nak meningkatkan puasa itu kepada khawas adalah dengan menjaga anggota daripada melakukan dosa, maka dia menerangkan satu-satu daripada mata, daripada telinga. Hari ini kita masuk kepada lidah. Baik, kita mulakan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Panjang juga bab lidah ni. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia akan lidah supaya engkau membaca, supaya membaca engkau dengan dia akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat. Okey. Yang pertama, kita pergi dulu kepada kefahaman yang asas, seperti mana kita sebut tentang mata, seperti mana yang kita sebut tentang telinga. Mata dan telinga adalah anggota yang Allah Ta'ala jadikan bukan sebagai pinjaman. Ulang balik, bukan sebagai pinjaman. Kerana kalaulah makna meminjam, ini barang kita bagi ke orang, itu orang lain. Barang kita bagi ke orang lain, itu nama dia pinjaman, untuk dia guna sementara, lalu dia akan pulangkan semula. Itu nama pinjaman. Kita dengan Allah Ta'ala ni, telinga dengan mata kita ni Allah letak pada sesuatu yang jadi hak dia. Badan ni bukan kita punya. Kalau Allah Ta'ala cipta mata, lalu Allah Ta'ala beri pada kita supaya kita jaga, kerana kita ni benda lain, bukan barang Allah, maka namanya itu pinjaman. Tetapi Allah Ta'ala letakkan mata dan telinga ni kepada, ni makhluk dia juga ni makhluk dia juga. Oleh kerana ni pun makhluk dia, maka tidak namakan pinjaman. Dia meletakkan sesuatu pada makhluk dia, pada yang dia cipta. Itu bukan pinjaman, itu adalah hak dia. Dia letak sementara sebagai makhluk dia tu mengambil nikmat, mengambil kebaikan daripada perkara tersebut. Tapi ia juga sebagai amanah, nanti perkara itu akan ditanya. Sama juga dengan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia tu, ia Allah akan lidah bagi engkau. Ni Allah jadi sebagai pinjaman? Bukan.
Mulut ni Allah punya. Allah letak lidah ni dalam mulut. Mulut Allah punya, lidah punya, tubuh Allah punya. Mana kata pinjam? Tak ada. Tak ada istilah meminjam di sini. Di sini maknanya Allah letak sebagai nikmat dan sebagai amanah. Maka kita kena faham yang tu dulu. Itu bukan pinjaman, itu barang Allah dan kita juga barang Allah. Jadi Allah letak lidah bagi engkau supaya apa tujuan Allah Ta'ala letak lidah? Membaca engkau dengan dia tu, dengan lidah tu lah, akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu tujuan Allah Ta'ala jadikan lidah. Tengok, baca Quran, baca hadis Nabi SAW dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat. Kemudian supaya mengajar engkau dengan dia, dengan semua perkara tadi, dengan Quran, dengan hadis, dengan zikir, dengan pengetahuan yang beri manfaat tadi. Itu dengan dia tu, mengajar engkau dengan dia akan, bukan, salah, dengan dia tu dengan lidah. Salah. Dan supaya mengajar engkau dengan dia, iaitu dengan lidah, akan ilmu yang memberi manfaat. Itu dah 5 perkara dah. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan, ajak orang kepada kebaikan, dah 6 perkara dah. Dan melarang daripada kejahatan, 7 perkara dah. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, 8 perkara. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, 9 perkara. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu, 10 perkara. Ini adalah sebab-sebab Allah Ta'ala jadikan lidah untuk ibadah, baca Quran, zikir, dengar hadis Nabi. Kemudian mengajar orang sesuatu perkara yang memberi manfaat. Kemudian boleh digunakan untuk keperluan duniawi, untuk memberitahu orang hasrat kita. Itu guna lidah, bercakap. Kemudian mendamaikan orang yang bergaduh. Kemudian menunaikan hajat orang, ataupun meminta pertolongan kepada orang. Ini semua kegunaan lidah yang kita maklum, yang kita tahu. Perkara tu kita maklum. Nak terang panjang pun bukan satu keperluan untuk kita terang panjang. Baik, seterusnya, dan barang sebagainya daripada faedah akhirat. Dah banyak lagi lah. Apa saja faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Seperti dia bagi contoh, menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Menjadikan akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Maslahat dunia ni maksud dia kebaikan-kebaikan dunia. Contohnya seperti mencari harta dengan segala akal, itu dengan segala cara yang sah lah. Harta curi tu, itu bukan kerja lidah. Allah tak jadikan lidah ni untuk menipu, tak ada. Tipu timbangan, tipu jual beli, tak ada. Allah tak jadikan lidah supaya cari harta tu dengan saksama, dengan adil, dengan akad. Berakad tu artinya adil. Seperti akad jual beli, akad sewa, tu dijadikan lidah. Tujuan lidah dijadikan. Baik. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah. Apabila kita faham, yang pertama Allah beri, dan Allah Ta'ala beri kebebasan untuk guna untuk dunia, tak ada masalah. Tetapi di sana juga lidah itu memberi ruang yang banyak untuk kita memperoleh pahala, untuk kita memperoleh akhirat. Maka dia perlu disyukuri. Mensyukuri nikmat lidah bukan sekadar sebut Alhamdulillah guna lidah. Bukan penyebutan Alhamdulillah itu adalah semata-mata syukur. Adakah itu syukur? Adakah syukur itu semata-mata mengucapkan dengan mulut? Tidak. Syukur bukan mengucap dengan mulut, tapi syukur itu terlahir pada perbuatan seseorang. Baik. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan cara, dengan memeliharakannya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Barang yang tiada dijadikan apa? Daripada kata-kata yang dilarang. Jaga lidah daripada perkara-perkara yang dilarang. Contoh seperti berdusta, itu dilarang. Lidah tu dilarang untuk menipu. Allah Ta'ala jadikan lidah untuk kebaikan dunia akhirat, tapi bukan untuk menipu. Kalau kita nak bersyukur dengan lidah, maka pelihara lidah daripada menipu. Orang yang memelihara lidah daripada berdusta, maka tanda dia mensyukuri nikmat lidah. Lagi, dan menyakiti akan orang, cakap sesuatu yang menyakitkan hati orang, itu bukan kerja lidah. Orang yang bersyukur dengan nikmat lidah, dia menjaga lidah dia daripada mengata orang dengan kata-kata yang menyebabkan orang lain sakit hati. Itu tanda syukur dengan nikmat lidah. Dan lain-lain, maka banyak lagi lah yang akan diterangkan nanti insya-Allah. Maka iaitu dosa kecil kecuali maka itu dosa besar. Apa yang dosa besar ni? Menipu tu dosa besar.
maka dosa itu besar. Kesalahan berdusta, maka itu dosa besar. Kesalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka itu dosa kecil. Okey, mana nak titik ni? Dia tak ada titik. Seperti berdusta dan menyakiti akan orang yang lain, orang yang lain-lain, maka itu dosa besar. Titik situ. Berdusta dosa besar, menyakiti orang lain dosa besar. Apa maksud dosa besar? Dosa yang tidak terampun dengan istighfar, dosa yang tidak terampun dengan sembahyang, dosa yang tidak terampun dengan zikir. Dosa besar, kalau nak diampunkan dosa besar, maka satu cara, iaitu bertaubat nasuha. Disebut taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Kan dia ada rukun taubat. Nanti insya-Allah kita akan belajar tentang rukun taubat. Baik, dalam kitab Hidayatul Salikin pun kita telah menyentuh tentang taubat sebahagian. Jadi sahabat boleh cek dalam laman web tu, tengok tajuk taubat. Insya-Allah kat sana dihuraikan tentang cara bertaubat dengan taubatan nasuha untuk melepaskan diri daripada dosa besar. Baik, bersalahan dosa yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Apa maksud dosa yang menipu yang tiada menyakiti? Contoh, kalau kita menipu orang, menipu duit orang, menyusahkan orang, itu artinya menyakiti orang. Menipu orang tentang diri sendiri, tak ada kaitan pun dengan orang. Kita duduk dalam satu kelompok, tiba-tiba kawan kita cerita tentang anak dia duduk di US berjaya, anak ni duduk di Langkawi berjaya, anak duduk di Kuala Lumpur, anak kita tak berjaya. Tapi dengar orang berjaya belaka, kita pun sakit hati. Kita kata anak saya pun berjaya juga, anak saya kontraktor. Padahal tak pun. Menipu. Ya, menipu. Menyakiti orang lain tak? Tidak. Menipu yang tidak menyakiti kategori dosa kecil. Menipu dan menyakiti. Menipu tu menyusahkan orang, dosa tu dosa besar. Itu beza tu. Menipu dosa besar, dosa kecil, beza dia. Dosa kecil kita sebut astagfirullahalazim, lepas semayang diampunkan dosanya. Dosa besar perlu kepada taubatan nasuha. Tu ada dua kategori dah. Kecuali kerana hajat. Apa ni? Menipu kerana hajat, maka ia tidak ada dosa. Maka tiada ada ia dosa. Dia tak berdosa lah menipu tu. Macam mana menipu kerana hajat? Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Ali dengan Abu bergaduh. Kita ni dengan Ali pun kawan, dengan Abu pun kawan. Tengok lama dah dia orang bergaduh. Kita nak fikir macam mana nak baikkan dia orang. Lalu kita pun pergi jumpa Ali. Ali, dengar cerita Abu ni dah tak nak dah bergaduh. Dengan cerita dah lama sangat dah bergaduh. Dah tua dah masing-masing. Gaya-gaya nak baik dan tu. Padahal Abu tak cakap pun dengan kita. Tapi kita pergi beritahu Ali macam tu. Lepas tu kita pergi jumpa Abu pula. Jumpa Abu. Nampak gaya bila berbual-bual dengan Ali tak ada dah, marah kawak gayanya. Macam dia nak selesai dah tu. Macam dah lama sangat bergaduh, dia pun dah jemur dah. Tak perlu dah bergaduh-gaduh, dah dua tua ni. Kemudian temukan Ali dengan Abu. Bila temukan Ali dengan Abu ni, maka kedua-duanya pun berbaik. Kan kita menipu, tapi menipu untuk mendamaikan manusia. Yang ni tidak dikatakan sebagai haram, tak ada dosa. Jadi menipu yang menyakiti orang, dosa besar. Menipu yang tidak menyakiti orang, dosa kecil. Menipu untuk beberapa perkara, antaranya mendamaikan manusia yang sedang bergaduh, yang tu harus hukum dia, tidak ada dosa. Kerana sabda Nabi SAW yang duk kata tak ada dosa ni, laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas, tiada mereka yang mendamaikan manusia itu berdusta. Laisa bil kadzab, tidaklah menipu. Man, sesiapa yang yuslihu bainan nas, memperbaiki hubungan di antara manusia. Itu tak dinamakan sebagai menipu. Waalaikumsalam Puan Nur Izzah. Waalaikumsalam juga Puan Faizah De Mentaka, Puan Fauziah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sedang belajar tentang menipu. Kita sedang belajar tentang dosa mata. Dosa lidah. Sedang menyebut tentang kategori dosa besar, dosa kecil dan dosa yang tiada dosa. Sebab itulah mengumpat, kan menyakiti hati orang, yang tu adalah dosa besar. Fitnah tu dosa besar. Memaki orang tu dosa besar. Kerana apa? Kerana itu semua kategori yang menyakitkan orang. Berdusta, menyakitkan orang, itu semua dosa besar. Bahkan terkadang wajib berdusta. Ada ketika wajib berdusta. Bila masa? Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang zalim yang mengkehendaki membunuhnya.
Satu orang lari, kita kenal orang ni adalah orang yang haram dibunuh. Arti haram dibunuh maknanya dalam hukum Islam dia belum lagi boleh disabitkan dengan tuduhan membunuh, dengan apa ni, hukuman bunuh. Tak boleh lagi, darahnya tak boleh halal. Darah umat Islam tu haram dibunuh kecuali apabila disabitkan dengan hukuman bunuh dalam Islam. Dalam Islam qisas, apabila dibunuh orang maka dia kena dibunuh. Kebanyakan daripada hukum-hukum yang boleh dibunuh itu telah pun jelas, bukan kebanyakan, kesemuanya telah jelas dalam Islam. Tiba-tiba dia ni dikejar oleh orang yang zalim untuk dibunuh, maka orang tu datang jumpa kita, tanya, ada nampak tak orang ni lalu kat sini tadi? Kita kata tak ada tu satu penipuan. Tetapi penipuan tu wajib kerana apa? Kerana melindungi darah orang yang tidak patut dibunuh, yang haram dibunuh. Macam kita kan dekat Malaysia kan, apabila kita menghalalkan bunuh orang, contohnya hakim menjatuhkan hukuman bunuh di mahkamah, kenapa? Kerana bawa ganja contohnya. Kalau dalam Islam bawa ganja tu belum lagi sampai tahap membunuh, tapi dia jatuhkan hukuman bunuh. Contohnya dalam berapa berat maka jatuh hukuman bunuh. Artinya ia membunuh nyawa orang yang haram dibunuh. Belum lagi dalam Islam tu jatuh hukuman bunuh, dia dah bunuh dah, yang tu haram tu. Maka kalau kita ada kemampuan, kita menyelamatkan orang dulu, yang tu tidak dikata sebagai berdusta. Tapi dosa ni menghalalkan darah yang haram ni, yang ni perlu ditanggung. Perlu ditanggung oleh orang yang melaksanakannya. Hakimnya kena, peguamnya kena. Yang ni akan jawab depan Allah Ta'ala. Allah haramkan daging dia daripada dibunuh, tiba-tiba mereka menghalalkannya atas sebab ya Allah Ta'ala kata tak boleh bunuh lagi. Yang ni masing-masing akan berada depan Allah esok untuk disoal jawab. Sediakanlah jawapan. Okey, itu. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang zalim itu. Ni ketika boleh dusta. Jadi kalau kita ni nak berdusta, duduk dalam keadaan begini berdusta untuk menyelamatkan hubungan antara dua orang yang bertelingkah, boleh, tak ada masalah. Dan okey, habis tentang berdusta dan menyakiti hati orang, selesai dulu. Yang tu semua dosa besar, kecuali berdusta yang dosa kecil yang tidak menyakiti hati orang, berdusta yang harus mendamaikan antara orang, berdusta yang wajib menyelamatkan nyawa orang yang haram dibunuh daripada dibunuh oleh orang yang zalim. Itu berdusta yang wajib. Dan seperti mengumpat, yang ni juga elakkan diri. Yang ni ringan, sahabat rahmati Allah. Yang ni cukup ringan, mulut manusia cukup ringan. Duk masuk tajuk mengumpat ni ringan. Dengan mudah manusia berjatuh dalam keadaan mengumpat. Kita berbual pasal seseorang, dalam keadaan kita berbual tak sedar je kita telah menyatakan aib dia. Yang tu semua mengumpat. Dan seperti mengumpat dosa besar. Apa dia mengumpat? Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perbuatan yang benci ia jika didengar. Maka iaitu haram dengan ijma'. Apa maksud mengumpat? Kalau dia dengar apa yang kita cakap tentang dia tu kepada seseorang, dia benci, mengumpat dah. Kita buat alasan, ustaz, bukan mengumpat, kita cakap benda betul. Bercakap benda betul disampaikan kepada orang yang dia kalau dengar dia tak suka, mengumpat dah tu. Kalau bercakap tak betul, dosa lagi besar, iaitu fitnah, lagi besar dosa. Jadi kita pilih mana satu, nak mengumpat, nak fitnah, ataupun menolak kedua-duanya, sebab kedua-duanya kategori dosa besar. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan Aisyah radhiyallahu anha di pasar. Jalan dengan Aisyah ni tunjuk pada Nabi cakap, ya Rasulullah, cuba perhatikan orang tu. Nabi kata, orang mana? Nabi pandang orang mana, tak nampak. Aisyah kata, tu ya Rasulullah. 2-3 kali dia kata, Rasulullah masih tak perasan. Kemudian Rasulullah kata, tu seorang perempuan yang pendek, hitam dan gemuk tu. Nabi tengok je perempuan tu. Nabi kata, wahai Aisyah, anti ghibah. Wahai Aisyah, kamu ni telah mengumpat. Kemudian Nabi suruh dia ludah ke tepi. Aisyah ludah ke tepi dengan mukjizat Nabi SAW, keluar seketul daging busuk. Aisyah bukan berniat untuk mengumpat orang tersebut, bukan niat dia untuk memperlekeh, untuk memburuk. Cuma dia nak tunjuk pada orang perempuan tu Nabi tak perasan. Lalu bila nyatakan sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang ada, sifat-sifat aib yang ada pada dia, lalu Nabi pun perasan. Itu pun Nabi kata, anti ghibah, kamu ni sedang mengumpat. Cuba bayangkan, sekadar nak menunjuk je, ya Rasulullah, itu perempuan yang pendek, gemuk, hitam tu, itu je, pendek, gemuk, hitam. Kerana itu Nabi SAW suruh Aisyah ludah ke tepi. Dengan mukjizat Nabi, keluar seketul daging busuk daripada mulut Aisyah radhiyallahu anha.
Jadi jangan meremehkan mengumpat dengan konon kata, alah ustaz, kita bukan mengumpat pun, kita cakap benda betul saja. Benda betul itulah mengumpat. Jauhkan diri daripada mengumpat. Kalau kita ni mengatakan kita nak bersyukur dengan nikmat lidah yang Allah Ta'ala beri, jauhkan diri daripada berdusta, jauhkan diri daripada menyalahkan menyakiti hati orang, jauhkan diri daripada mengumpat. Jauhkan diri daripada mengumpat. Apa erti mengumpat? Bercakap benda betul, tetapi tuan badan tak suka kita bercakap dengan orang tajuk tu. Kita je tahu, kita cerita ke orang, tuan badan tak suka. Ataupun semua orang dah tahu, kita masih bercakap lagi perkara tersebut, tuan badan tak suka. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu adalah kebanyakan ulama, bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Kerana barang yang datang padanya beberapa janji seksa yang bersangatan. Bagaimana ulama meletakkan satu dosa tu, satu kesalahan tu sebagai kategori besar, kecil, sederhana dan sebagainya? Dia melihat kepada tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Andai kata satu dosa itu disertakan dengan satu perbuatan itu disertakan dengan ancaman yang berat dalam Quran, maka kategori dosa besar. Mengumpat ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maksud dia, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Jauhi daripada sangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka-sangka itu dosa. Sebab kebanyakan sangka-sangka kita yang jahat ni banyaknya dosa je, kerana belum tentu lagi kebenaran. Kita dah syakwa sangka dengan sangka-sangka yang jahat. Jauhi kebanyakan daripada sangka. Kemudian dia kata lagi, dan jangan kamu mencari aib dan memeriksa aib manusia, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Daging busuk lah, daging dah mati. Nak tak kita ni, kalau kawan kita mati, kita belah daging ni, kita makan? Kita ni ayam busuk sikit pun tak nak dah. Ayam busuk kita beli belah pagi, kemudian kita basuh-basuh, kita masak, penat masak bulan. Tiba-tiba masa nak makan maghrib tu, berbuka, nak masuk mulut, bau sikit je bau apa tu, bau busuk, kerana lama jemur di luar, tak makan dah kita, hilang selera makan. Itu je. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan orang yang mengumpat orang lain seperti dia makan daging saudaranya yang dah busuk. Sahabat mati Allah, setiap kali nak buka mulut untuk mengumpat, ingatlah kita sedang memamah daging saudara kita yang telah mati dalam keadaan busuk. Jadi mati Allah, berhati-hati berkata-kata. Itu tanda orang mensyukuri mulutnya. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Syekh dan Abu Asyikh dan Ibnu Abi Dunya, daripada Jabir dan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Banyak sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan hadis ni. Berkata keduanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghaibata. Itu adatul hasri, orang ngaji nahwu lah, adatul hasri. Fa innal ghaibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghaibati la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibu. Susah nak selesai. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Mengumpat ni kata Nabi SAW, jauhkan daripada mengumpat. Jauhkan daripada mengumpat dengan arti kata mulut berkata perkara mengumpat, atau mendengar umpatan. Jauhkan diri daripada kedua-duanya, sebab orang yang mendengar itu, al-mustami' itu kaman huwa mutakallim. Orang yang mustami' bercakap, orang yang mendengar sama je dosa seperti orang yang bercakap. Baik, kata Nabi SAW, jauhkan daripada keduanya, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Sebab kata Nabi SAW, mengumpat ni lebih sukar daripada zina. Sukar pada sudut mana? Sukar pada sudut memohon keampunan. Kenapa? Baca lagi. Dikatakan bagi Nabi SAW,
Orang tanya dia, qila ya Rasulullah, macam mana kamu boleh kata mengumpat dengan zina ni mengumpat teruk lagi? Zina ni teruk dah, zina teruk dah, zina dosa besar dah, tapi mengumpat dosa besar lagi. Macam mana kamu kata dia dosa besar? Nabi jawab, betapa ada ini sahabat tanya, betapa tu bagaimanalah sekarang ni, kaifa kan, kaifa bagaimana ataupun betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Macam mana mengumpat lebih teruk lagi pada zina? Kata sahabat, bersabda Nabi SAW, ini ilmu ni, kenapa mengumpat teruk lagi daripada zina? Nabi SAW sebut bahawasanya seorang lelaki terkadang berzina dan ia taubat ia. Kadang-kadang seorang lelaki jatuh dalam zina lalu dia bertaubat, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Allah terima taubat. Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni bagi oleh orang yang diumpatnya. Ni payah. Orang yang mengumpat bila dia taubat, orang berzina bila dia taubat, kalau Allah terima selesai lah. Dia tidak perlu untuk memohon kemaafan daripada pasangan yang dia berzina. Ini berzina lah. Berzina ni artinya suka sama suka. Dia tidak perlu memohon kemaafan daripada pasangannya yang pernah berzina dengan dia. Bila dia bertaubat, maka Allah Ta'ala terima. Orang mengumpat, taubatlah macam mana pun, selagi mana dia tidak minta halal, tidak minta kemaafan daripada orang yang diumpat, maka dosa dia tidak akan diampunkan oleh Allah. Maka dilihat pada sudut nak diampunkan dosa mengumpat lebih sukar untuk diampunkan, kerana memerlukan kepada orang yang diumpat mengampunkan dosa. Sahabat mati Allah, bila kita dah start mengumpat seorang, kita nak mohon kemaafan, akan ada satu sifat, segan. Segan inilah yang akan menyebabkan ada kemungkinan kita tak mohon kemaafan. Tapi kalau kita tak mohon kemaafan, maka dosa tidak akan diampunkan oleh Allah. Nak mohon kemaafan segan, tak mohon kemaafan tidak diampunkan oleh Allah. Jalan paling selamat adalah jauhi diri dari mengumpat. Itu jalan paling selamat. Bila orang menceritakan keburukan orang lain, kita yang mengaji agama ni jangan terlibatlah. Tak ada sebab untuk kita terlibat. Kita mengaji agama kan, dan itulah tanda orang mensyukuri nikmat mulut. Kalau tidak, itu hanya kalam di mulut yang apa tu, yang menipu, yang berdusta. Kita cakap nak bersyukur pada Allah, tapi mulut tak nak jaga. Apatah lagi memfitnah, menceritakan sesuatu yang bukan pada dia. Subhanallah, fitnah ni dosa yang lebih besar. Fitnah ni dosa yang lebih besar. Selain daripada mengumpat, dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Menyalahi janji. Kita dah janji dengan orang, kita ambil ringan janji dengan orang. Okey, baik-baik, insya-Allah saya datang. Tak datang pun. Menggunakan kalimah insya-Allah untuk apa tu, bukan untuk berjanji, tapi untuk melepaskan diri. Kita ni tengah penat duduk kat rumah. Tiba-tiba ada orang jemput kenduri. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Kita kata, Allah, ada orang datang pula baru nak rehat. Lalu orang tu kan panggil, dia kata, Abang Mat ni nak ajak kenduri ni satu ni. Kita pun kata insya-Allah, insya-Allah. Kita sebut insya-Allah tu dalam hati kita, cepatlah balik, aku nak rehat ni. Kita lupa kalimah insya-Allah tu adalah janji. Kalimah insya-Allah adalah janji. Kita menggunakan insya-Allah untuk suruh dia balik je, bukan kerana untuk kita ni betul-betul kata nak datang. Sedangkan bila mengucap insya-Allah, maka itu adalah janji. Janji itu, orang yang suka tidak menepati janji, ini tanda-tanda munafik. Munafik lagi berat. Kita bukan kata orang yang menyalahi janji itu munafik, tetapi tanda-tanda orang munafik ni, dengan janji ni dia cukup ambil ringan, dia cukup ambil mudah. Apa-apa yang dia janji, dia ambil mudah. Bila orang ni ambil mudah dengan janji, itu tanda munafik, walau siapa pun dia. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi salasatun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khana. Kata Nabi SAW, tanda-tanda munafik ada 3. Bila bercakap, nescaya ia berdusta. Dia suka menipu. Walaupun untuk perkara-perkara yang remeh-temeh, dia suka menipu. Bila bercakap, memang sifat dia suka menipu. Ni, sifat ni bila ada pada kita, berhati-hati. Jauhkan diri. Kalau dah ada pada kita, maka belajar-belajarlah buang sifat ni. Kerana apa? Kerana ia tanda-tanda orang munafik. Jauhi diri daripada sifat munafik. Munafik ni, yuzhirul Islam. Definisi sebenar munafik, yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Zahirnya nampak keislaman, tapi batinnya kufur akan Allah, menentang akan Allah Ta'ala.
Jadi mereka yang menentang Allah Ta'ala di dalam ni, dia ada ciri-ciri pada mulut dia. Bila bercakap suka menipu, itu satu. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Janji apa tu mungkir, janji mungkir. Orang ni tanda munafik. Dan apabila dipercayai akan dia, nescaya khianat dia. Dipercayai artinya apabila beri dia amanah. Apabila dia diberi amanah, maka dia akan khianat akan amanah itu. Erti khianat akan amanah, artinya tiada menunaikan ia barang yang dipercayainya padanya itu. Barang yang dipercayai maksudnya dia ni diberi kepercayaan satu barang, kemudian dia sentiasa akan khianat. Bagi pemerintahan khianat pemerintahan, bagi keluarga khianat keluarga, bagi duit khianat duit. Orang ni adalah tanda-tanda munafik. Jadi sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, menyalahi janji tu, jauhi daripada menyalahi janji. Sebab itulah kalau kita tak mampu, katakan tak mampu. Jangan kata kerana kita segan dengan dia, kita kata insya-Allah. Insya-Allah tu apa arti dia? Jika diizinkan oleh Allah. Orang yang menyebut insya-Allah, jadi kewajipan dia untuk berusaha menunaikan janji dia. Kecualilah sehingga Allah tak benar juga. Allah tak benar juga. Kita ni orang datang ajak kenduri, ni contoh mudah. Orang datang ajak kenduri. Bama ni Sabtu ni ajak kenduri lah. Kita kata insya-Allah. Jadi wajib pergi. Sampai hari kejadian kita pun demam tak larat nak pergi, maka terbatallah kewajipan tersebut kerana kita ada kita ada urusan yang kita ada penyakit lah. Penyakit tu menghalang kita daripada pergi, baru terbatal kewajipan. Kalau sekadar malas tengok TV je lah, dia ngajak kenduri kita katakan, yang tu haram. Bila sebut insya-Allah, maka dia jadi kewajipan. Sebab itulah kalau kita tahu sukar nak pergi, kita kata tengoklah dulu, saya tak boleh nak janji ni. Kena kata begitu. Biarlah kita cakap begitu dan menyebabkan dia rasa kurang senang. Mungkinlah kurang senang, tapi kita tidak meletakkan janji. Sebab kita tahu kita ada urusan yang mungkin boleh menyebabkan kita gagal hadir. Kalau kita orang sibuk-sibuk kan. Itulah. Kalau kita nak berjanji sekalipun, jangan letakkan janji, baik saya janji saya akan buat. Jangan, letaklah insya-Allah. Kerana belum tentu lagi kalau kita buat sekalipun dia akan menyelesaikan masalah. Belum tentu lagi tu. Jadi ingat, jangan berdusta, jangan menyakiti hati orang. Kemudian jangan, yang ketiga tadi, jangan mengumpat. Yang keempat, jangan menyalahi janji. Itu dah 4 perkara dah. Itu tanda mensyukuri nikmat mulut. Kalau bila kita belanja, bukan kita alim, bila kita belanja ni, dan bila kita lihat kepada suasana orang menggunakan mulut, termasuk kita kadang-kadang sentiasa jatuh diri kita dalam perkara ni, itu tanda kita tak berapa peduli tentang mensyukuri nikmat mulut ni. Nikmat Allah Ta'ala beri ni lidah ni. Kita, kerana kita tidak mengambil berat tentang bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat tersebut, maka dengan mudah kita lakukan dosa dengan perkara-perkara tersebut. Sebab tu bila kita belajar ni, dia akan jadi peringatan. Bila nak cakap, aku ni nak mensyukuri nikmat mulut ni, ustaz kata tak boleh ni, tak boleh buat. Itu guna belajar tu. Ilmu menjadi pagar bagi seseorang untuk melaksanakan dosa dan maksiat. Walaupun pagar, maka pagar boleh lompat lagi. Selebihnya untuk pasang jaring yang lebih tinggi tu, iaitu adalah mujahadah. Nak dah mengumpat ni, hari-hari mengumpat, nak juga mengumpat sampai demam, tahan, biarlah demam sekalipun. Contoh kan, biarlah demam sekalipun, janji kita tak jatuh dalam mengumpat dan tak jatuh dalam 4 perkara tadi. Yang suka menggunakan mulut, orang kata mulut laser kan, cakap memedah, yang tu jauhkan diri. Jangan gunakan kalimah, jangan gunakan mulut untuk menyakiti orang. Jangan. Ada je perkataan yang menyakitkan hati orang, maka di akhirat kelak kita akan dipertanggungjawabkan. Semua urusan dengan manusia, termasuk urusan dalam hati, walaupun sedikit, dia terasa sikit je, terasa dengan perkataan kita, akhirat kelak dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab tu berat, mulut ni berat. Mulut ni amanah yang berat. Kan tu kalau tengok hadis Nabi SAW tentang mulut ni, tentang lidah ni, Nabi sangat menekankan. Ketika Nabi SAW sebut pada Muaz bin Jabal, dia kata antara perkara yang kamu jaga
Dan Muaz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, tolong nasihatkan aku sebelum Muaz pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur Yaman kan. Banyak nasihat Nabi sebut, dan Nabi juga menarik lidah dia. Jagalah ini, Nabi tarik lidah. Jagalah ini, Nabi tarik lidah. Tunjuk, menunjukkan bahawasanya pentingnya jaga lidah. Cakap jaga lidah sudahlah, Nabi sampai tunjukkan lidah dia, tarik, tunjuk, jaga ni, jaga. Dengan lidah banyak orang masuk dalam neraka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Nak pula kalau akal dia tidak mendahului lidah. Akal dia tidak mendahului lidah. Sedap cakap je, cakap. Dan kadang-kadang memang sengaja kita keluarkan kalimah, keluarkan perkataan untuk menyakitkan hati orang. Yang ni haram, yang ni haram. Sakit hati tu kalau tak selesai dengan dia di dunia, kita tak mohon keampunan, akhirat akan ada hisab. Walaupun atas muka dunia kemungkinan kita jadi gah kerana kita menang berhujah. Kita jadi hebat kerana kita boleh memalukan dia. Orang lain pun gelak sakan, kita pun rasa bangga. Allahu Akbar. Kebanggaan palsu kerana ia akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Waalaikumsalam kepada Muhammad Syamil sama kita, alhamdulillah. Seterusnya, dan seperti berbantah-bantah. Berbantah-bantah ni orang cakap tak betul, orang cakap kita bantah, berbantah-bantah. Dia ada perangai orang yang bila orang cakap dia akan argue. Semua tak betul. Semua tak betul. Jauhi diri daripada seperti berbantah-bantah dan berkata pada barang tidak memberi faedah. Dua perkara tu, berbantah-bantah dan cakap benda tak beri faedah. Sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada keelokan Islam seorang itu, maksudnya apa tanda-tanda dia mempunyai Islam yang elok, apa tanda-tanda dia beramal dengan Islam yang elok, ataupun terjemahan dia, kayu ukur kebaikan Islam seseorang itu. Dini Islam, apa tanda-tanda dini Islam yang baik? Tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi SAW. Dia ni meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepada diri dia. Berbantah-bantah, apa manfaat? Apa manfaat? Contoh kita mengaji ilmu agama. Tujuan mengaji ilmu, apa tujuan mengaji ilmu agama? Tujuan mengaji ilmu agama nak beramal dengan ilmu. Ada orang mengaji ilmu agama nak bantah, nak menunjukkan yang dia lebih tahu, nak menegakkan hak dia, nak menolaknya orang. Kalau itulah tujuannya, sebab disebut dalam kitab tasawuf tentang niat yang merosakkan pengajian. Apa faedahnya mengaji agama untuk berbantah-bantah? Tidak ada faedah. Berbantah-bantah tu pun perkara tak ada faedah, bahkan membawa kepada dosa dan maksiat. Bercakap pada perkara berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Sekarang ni tangan ni ganti pada lidah. Duduk dalam Facebook, cakap pasal tu, cakap pasal ni, tangkap gambar kucing tak beranak lagi, tulis dalam Facebook, bilalah nak beranak kucing ni. Apa faedah? Nak suruh orang baca, apa faedah? Kita kena ingat, hasibatum annama khalaqnakum wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu sangka kami ciptakan kamu main-main dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Adakah kamu sangka kami ciptakan kamu tidak ada tujuan? Adakah kita sangka kita boleh buat banyak sangat benda yang tidak ada faedah ni, yang tidak ada tujuan? Bila kita kata, kenapa duk tangkap gambar kucing masuk dalam FB? Dia pun kata, saja-saja. Tidak ada tujuan, tidak ada faedah. Jadi, ulama awal-awal kata dah, dan jauhi daripada berbantah-bantah dan jauhi daripada barang yang tiada memberi faedah. Itu tanda Islam yang baik. Itu tanda seseorang itu beramal dengan Islam, dengan amal-amal yang baik. Jangan jadi orang Islam tapi dengan amal-amal Islam ditinggalkan, seolah-olah perkara itu tidak memberi manfaat, seolah-olah perkara itu tidak ada kebaikan, seolah-olah perkara itu bukan urusan dia nak memperbaiki diri supaya jadi baik, bukan urusan dia. Dia seronok dengan keadaan yang jahat, dia seronok dalam keadaan dia yang sentiasa melakukan dosa dan maksiat. Kena ingat, min husni islamil mar'i, tanda-tanda kayu ukur baiknya Islam seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan barang yang tidak memberi manfaat pada dia, termasuk mulut dia, meninggalkan barang-barang yang tidak memberi manfaat. Bercakap perkara yang larang, tinggalkan. Belajar untuk meninggalkan, kerana dia bukan boleh ditinggalkan tempoh sehari, dia kena ada mujahadah. Ia bukanlah tujuan mulut itu dijadikan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada lagi. Dan seperti mengadu-ngadu ni dia banyak sebab. Kalau di tempat kerja mengadu-ngadu untuk memburukkan orang dan menaikkan diri sendiri. Kadang-kadang mengadu-ngadu untuk memisahkan orang lain. Semua ni dipanggil namam. Namam artinya pengadu domba, memecahkan hubungan, merosakkan reputasi orang. Ni maksud mengadu-ngadu ni.
Anak-anak masa kecil kan, bila adik-beradik buat salah, dia pun datang, Umi tengok abang ni, Umi tengok adik ni dia buat macam ni. Ini kena beritahu pada anak-anak, jangan menjadi orang yang mengadu. Budak-budak biasa begitu, tapi jangan jadikan dia sebagai kebiasaan. Peringatkan anak-anak. Bila dah tua pun begitu, mengadu-ngadu. Hal orang ni diadukan pada orang ni, hal orang ni diadukan pada orang ni, akhirnya dua orang tu bergaduh kerana kita. Astagfirullahaladzim, ini dosa besar. La yadkhulul tu hadis tu, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk syurga pengadu domba. Tidak akan masuk syurga orang yang melaga-laga ke orang, cerita ke orang ni supaya dua orang tu bergaduh. Bila bergaduh dia rasa seronok. Astagfirullahaladzim. Sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, takutilah daripada jatuh kepada golongan namam, iaitu orang yang mengadu domba untuk menjatuhkan seseorang ataupun untuk menceraikan satu hubungan. Namam tak masuk syurga. La yadkhulul jannata namamun. Namamun jadi fa'il, jannata jadi maf'ulun bih. Tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Jadi banyak sikap kita yang perlu diperbaiki. Menceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Banyaklah ni, susun daripada nombor 1. Yang pertama, tanda kita ni mensyukuri nikmat Allah dengan mulut, iaitu jauhkan diri daripada menipu. Yang kedua, jauhkan diri daripada bercakap sesuatu yang menyakiti orang. Yang ketiga, jauhi diri daripada mengumpat. Yang keempat, jauhi diri daripada menyalahi janji. Yang kelima, jauhi diri daripada berbantah-bantah. Yang keenam, jauhi diri daripada berkata-kata benda yang tiada memberi faedah. Yang ketujuh, mengadu-ngadu. 7 perkara dah. Dan sesungguhnya telah ittifaq. Ittifaq artinya muafakat. Ittifaq daripada kalimah ittafaqa yattafiqu ittifaqan, masdar ittifaq daripada kalimah wafaqa. Wafiq, kita kata muafakat kan, muafakat sepakat. Muafakat tu sepakat, asal daripada wafaqa yuwafiqu muwafaqatan, sepakat ulama. Ittifaq sama juga memberi maksud sepakat ulama. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama ataupun sepakat ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa hukum dia. Namam tu lah, namimah disebut, iaitu memindahkan. Apa maksud namam? Iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Si Ahmad ni tak puas hati dengan Abu, jadi dia ni sakit sangat hati. Lalu dia cakap kita, geram betul lah ke Abu ni, apa pula dia buat begini. Kita dengar cerita ni pergi sampai ke Abu, apa jadi? Gaduh lah dia orang. Kita ni apa? Namam. Lepas tu bila orang ceritakan sesuatu, sama ada kita menasihati diri dia, sabarlah nak buat macam mana, hidup ni memang macam ni. Kadang-kadang kita buat salah, kadang orang buat salah kat kita, tapi kita kena ingat juga kadang kita buat salah ke orang. Macam anak-anak pun mungkin ada buat salah. Jadi bila kita muhasabah ni, dia akan jadi lembut je. Begitulah sifat kita. Apabila orang mengadukan sesuatu, bukan pergi cerita ke orang lain, memang jadi gaduh lah. Jadi namam ni, dia dengar, memindahkan perkataan orang ni yang mencerita tentang orang lain dalam keadaan sakit hati, kita pergi cerita dekat tuan badan. Tujuannya berkelahi berlaku. Haram. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib dan ia tidak termasuk dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan. Ali cerita tentang Abu, dia kata sepatutnya Abu tak boleh buat macam ni, dalam Islam kita diajar begini. Kita pun pergi sampai ke Abu. Ali ni orang yang Abu hormati lah. Jadi bila Ali cakap benda-benda, Abu ni dia akan lebih mudah untuk mengikut. Kita pun jumpa dengan Abu, cari masa yang sesuai, cari tempat yang sesuai, cari mood yang sesuai. Kemudian kita cerita, Abu sebenarnya kamu tak boleh buat begini, kena gini. Kita memindahkan perkataan Ali kepada Abu. Tetapi adakah itu nama dia namam? Tidak. Kenapa? Kerana memindahkan perkataan begitu jadi wajib. Sebab apa? Sebab memperbaiki perangai. Ia tiada masuk di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Tak masuk. Untuk memberi nasihat. Selesai. 7 perkara, 8 perkara. Bilang, susun elok-elok. Tulis, letak kat tangan. Setiap kali nak bercakap,
Fikir dulu, adakah aku ni akan bercakap ni nyakit hati orang, berdusta, mengumpat, tengok 7-8 perkara ni, tengok aku bercakap ni perkara yang tidak termasuk perkara tersebut, maka boleh bercakap. Kalau tidak, diam. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa betul-betul beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka dia akan bercakap kebaikan. Kalau bercakap, yang keluar kebaikan. Aw liyasmut, ataupun kalau nak bercakap fikir macam tak ada faedah, dia akan diam. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Ambil reti molek-molek. Mulut ni adalah sebesar-besar kejahatan. Sebanyak-banyak tempat yang boleh buat dosa, mulut dia ringan sangat, pum keluar, pum keluar. Maka lazimkan olehmu akan memeliharanya dan tiada menolong, maka lazimkan olehmu akan memeliharanya, titik ke situ. Jadi fikir dia elok. Akal kita mesti sentiasa alert dengan apa yang keluar daripada mulut, sentiasa alert, sentiasa mengambil tahu, sentiasa mengambil cakna tentang apa yang keluar di mulut. Bila terkeluar perkara-perkara yang merosakkan orang, maka cepat-cepat minta maaf. Bila kita mula berlatih untuk menjaga mulut ni, dia akan terlajak, dia akan apa orang kata, telatah. Bila telatah ni, maka cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat minta maaf, jangan segan dan jangan tangguh. Bila kita tangguh, akan datang perasaan malu, akhirnya tak minta maaf. Lazimkan olehmu akan memeliharanya, dan tiada menolong akan dikau, dan tiada menolong akan dikau atas mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan diam, melainkan pada ketika berhajat pada berkata-kata seperti belajar dan mengajar. Dan tiada menolong akan dikau atas mengasingkan diri daripada manusia. Mengasingkan diri daripada manusia ini tidak akan menyebabkan mulut kita jadi baik. Mulut kita jadi baik hanya dengan apabila kita mampu untuk menjaga dengan akal. Mengasingkan diri daripada manusia tidak menyebabkan lidah kita jadi baik, tidak pun. Jadi nak membaikkan lidah adalah menjadikan akal lebih laju daripada lidah. Setiap kali nak bercakap, mikir. Tu dia kata tu. Dan tiada menolong akan dikau atau mengasingkan diri daripada manusia. Tak menolong artinya tak membantu pun membaiki lidah. Tak. Nak membaiki lidah, dia kena pelihara lidah ketika berkata-kata, bukan mengasingkan diri daripada orang. Dan mengekalkan diam, yang tu membantu, mengekalkan diam. Nak cakap kat mana nak cakap? Melainkan pada ketika berhajat pada berkata-kata. Cakaplah ketika perkara yang perlu je. Sebab tu orang yang beriman tu dia kebanyakan berdiam, kecuali kepada orang yang rapat dengan dia. Orang rapat dengan dia, dia akan banyak bercakap. Sebab bila orang rapat dengan kita ni, agak mereka mengenali kita, kita mengenali dia. Kadang-kadang kesalahan bahasa yang kita gunakan, orang lain tak selesa, tapi dia kenal kita, kita kenal dia. Benda tu tak ada masalah. Tu tak ada masalah lah. Sebab selebih daripada tu, kebanyakannya orang beriman tu sifatnya diam, nak jaga mulut ni. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai letak batu dalam mulut. Kenapa? Sebab dia kata Nabi suruh jaga ni. Bila letak batu susah nak cakap. Subhanallah. Macam tu sekali, nampak? Macam tu sekali jaga. Melainkan ketika berhajat pada berkata-kata, ketika tu cakaplah, nak minta tolong, nak terangkan sesuatu, cakap. Tapi kalau cakap benda yang cakap pun tak apa, tak cakap pun tak apa, pilihlah untuk jangan bercakap. Sekurang-kurangnya bila kita cakap tu tak ada faedah pun, tak ada faedah pun. Seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat, itu adalah satu faedah. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, hai Rasulullah, berpesan olehmu akan aku. Muaz minta pesan. Kebanyakan sahabat jumpa Nabi minta pesan Nabi. Muaz pun salah seorang yang datang jumpa Nabi minta pesan. Hai Rasulullah, berpesan olehmu akan aku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah SAW akan lidahnya yang maha mulia. Lalu Rasulullah tunjukkan lidah dia, keluarkan lidah. Kemudian dia kata apa? Dan bersabda ia, tahan olehmu atas engkau akan ni. Tahan olehmu atas engkau ni, tahan mulut ni, tahan lidah. Nabi keluarkan lidah, Nabi tunjuk tahan benda ni kena tahan, menunjukkan seriusnya perbuatan Nabi sampai pegang lidah, tarik keluar, tunjuk tahan olehmu akan perkara ni. Artinya lidah engkau seperti lidah aku ini. Tu maksud tu.
tahan lidah engkau seperti mana aku duk tunjuk ni. Inilah perkara yang kena tahan. Maksudnya engkau kena tahan benda ni lah, hak daripada diri engkau tu. Lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Baik. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ dulu. Esok kita akan masuk dan ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang akan lidah. Situ kita masuk. Situ kita akan sambung di situ. Anda tengok daripada tadi tidak ada soalan dalam grup, dalam page Sri Tafiz Al-Banna. Dalam page pondok ada soalan ke Wazrul? Tak ada. Alhamdulillah, sahabat-sahabat masing-masing boleh menghadamkan. Moga-moga ia mampu diamalkan insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa, kepada yang masih belum berpuasa kerana atas sebab-sebab yang tertentu. Moga Allah Ta'ala permudahkan urusan, dan moga Allah Ta'ala mempercepatkan supaya boleh berpuasa semula. Baik, sekadar itu dulu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli salam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ustaz Airi Rusairi bin Ruslan bersama dengan warga Pondok Modern Al-Banna yang beralamat di Kampung Pulau Raya, Kuala Krau, Pahang Darul Makmur. Kami mengalu-alukan semua rakyat Malaysia untuk menyalurkan sumbangan kepada pihak pondok bagi tujuan pembangunan dan pembinaan juga pengurusan Pondok Modern Sri Tafiz Al-Banna. Segala sumbangan yang diberikan kami dahulukan dengan jazakumullah khairan jazak. Segala sumbangan boleh disalurkan terus ke dalam akaun bank yang tertera di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai hakikat kebajikan selagi seseorang itu tidak mampu menginfakkan harta yang disayang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar.